يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ku menantimu saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Tersalah minum pun tak batal puasa. Faham lagi? Dia yang tak batal ni tersalah, tersilap atau dipaksa. Tak batal puasa. Walaupun dia makan banyak. Kata Imam Nawawi, walau kana kasira, walaupun banyak makan tu. Contoh, 1 Ramadan puasa, biasa orang tersilap. Pukul 10 pagi, 8 pagi, 9 pagi 1 Ramadan, bini dia buat nasi minyak. Tak ingat buat nasi minyak. Makanlah laki bini. Laki makan sepinggan, bini 4 pinggan. Memanglah bini banyak sama. Minum air segelas. Bunyi. Abang. Apa sah? Hari ni puasa. Allah. Telefon ustaz. Tak batal. Pasal apa? Terlupa. Esok 2 Ramadan, lupa lagi. Buat goreng char kuih tiaw. Pukul 7 pagi. Bang, siap dengan telur mata lembu. 4 biji seorang. Kena dengan teh pink, teh ais. Abang, apa sah? Hari ni puasa. Tak batal juga. Straight 30 Ramadan. Tapi memang lupa sungguh 30 Ramadan 30 menu. Tak batal juga. Petang siap goreng pisang buat jepuk kodok. Bang, tak batal juga. Bang, dalil mana dalil ustaz? Nabi kata man soma anasiya, barang siapa yang berpuasa lalu dia terlupa. Bang, bila puasa lalu dia lupa. Apa lupa? Fa'akala wa syariba, dia makan, dia minum kerana lupa. Batal tak? Nabi kata fal yutimma saumahu, maka teruskan puasa, sambung puasa, tak batal. Dah tu dia makan innama at'amahullah wa saqa. Hari ini Allah jamu dia makan dan minum. Nampak tak? 30 kali Allah jamu. Itu contoh. Tapi kalau kita tersedar, tak boleh sambung. Sambung batal. Tengah-tengah makan, abang, puasa. Sikit. Batal. Faham tak? Batal lah. Pasal dia sambung. Tadi dia lupa. Ni dia sedar sambung. Batal.